Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan semua. Apa khabar? Okey. So, hari ini bertemu lagi bersama Kak Suzy. Okey. Kak Suzy, lately ni dapat banyak permintaan terutama dari pelanggan-pelanggan Kak Suzy, dari dealer-dealer Kak Suzy, okey, untuk bercerita tentang Ar-Rahnu. Terbalik pula. Okey, jadi untuk bercerita tentang Ar-Rahnu, uh, kejap, Kak Suzy nak tukar mirror. Okey. Ini tentang Ar-Rahnu. Okey, saya yakin tuan-puan di luar sana ramai nak tahu tentang Ar-Rahnu. Okey, tentang Ar-Rahnu emas. Okey, tentang Ar-Rahnu emas. Okey. Okey, bagi nampak clear sikit. Alright. Jadi, Ar-Rahnu emas ini sebenarnya tuan-puan, ianya adalah boleh kita kategorikan membantu kita. Okey, pembantu kita. Bukannya memberi beban kepada kita. Sepatutnya kalau kita faham Ar-Rahnu, ianya boleh membantu kita. Tetapi sekarang, yang saya lihat, keadaan sekarang, emas ini membebankan pula penyimpan emas. Okey? Tapi sebab itu tuan-puan kena faham penyimpan emas yang macam mana. Okey? Sebab itu tuan-puan kena tahu dan tuan-puan kena ada ilmu emas tu sedikit. Kalau tuan-puan tak ada, itulah yang jadi membebankan. Emas ini pembantu kita, bukannya pemberi bebanan. Emas ini membantu kita, bukannya membebankan. Saya suka ni. Okey? Membantu. Bukan membebankan. Panjang ayatnya. Okey, nampak ni. Emas ini membantu kita, bukan membebankan. Jadi sebab itu, kalau tuan-puan dah ada emas, jangan sampai ianya membebankan tuan-puan. Sepatutnya kita ni, kalau dah ada emas, kita sangat happy, sangat enjoy. Dan secara tak langsung, emas-emas ini boleh menjadikan ianya satu keperluan untuk kita di kala kita kecemasan. Okey, jadi sebab itu kalau lihat ramai di luar sana terbelenggu ataupun terjerat dengan skim-skim Ar-Rahnu yang merepek. Okey, yang merepek. Tuan-puan scam diri tuan-puan sendiri. Tapi ialah kita fahamlah ianya diajar oleh guru-guru yang tak tahulah datang dari mana. Okey? Jadi tuan-puan, sebab itu kalau tuan-puan ni dah ada emas, tuan-puan sebenarnya mempunyai satu kelebihan yang mana tidak dipunyai oleh orang yang tak ada emas. Okey? Emas ini dia berbeza dengan kalau tuan-puan mempunyai aset-aset yang lain. Okey? Contoh, kalau apa aset yang perlu kita ada? Saya senaraikan dulu Apa aset yang perlu kita ada? Okey, biasanya orang kata ada rumah. Betul tak? Okey, ada saham. Lepas tu ada orang kata ni, kripto. Okey, 4, tuan-puan ada emas. Jadi, 5, tuan-puan ada duit dalam bank. Duit di bank. Okey, jadi tuan-puan lihat ni, senarai ni. Nampak tak? Dakwat dia tak berapa clear. Tak apa. Okey, tuan-puan lihat senarai ni. Okey, dari senarai ni, okey, rumah, saham, kripto, emas, duit di bank. Okey, antara list yang saya senaraikan ni, tuan-puan. Okey, tuan-puan lihat sikit Jangan tak nampak Okey, bagi dia nampak sikit. Okey, tuan-puan lihat antara yang kita senaraikan ni, rumah, kita boleh gadai tak? Rumah boleh gadai tak? Boleh. Okey, saya tak nafikan rumah ni boleh gadai. Okey, tuan-puan bagi geran, tapi biasanya kita cagarlah dekat bank untuk tuan-puan biasanya overlap loan.
Betul tak? Overlap. Sama juga perkataan overlap. Okey. Jadi maksudnya kita boleh cagarkan rumah kita. Okey, maksudnya elok-elok rumah ni dah habis bayar. Kita rasa kita perlukan duit. Okey, kita pergi bank. Okey, boleh. Kita boleh. Okey, rumah kita boleh cagar. Tak dinafikan Tapi rumah ni ada tak jumlah dia 1,000, 2,000 atau 10,000 je kita nak cagar? Tuan-puan kata ada geran rumah. Tuan-puan perlukan duit 10,000 je ni. Tuan-puan pergi cagar tak rumah? Takkan. Tuan-puan biasanya kalau orang nak cagar rumah ni, dia perlukan satu sumber keuangan yang besar. Biasanya 50,000 ke atas. Jadi bermakna tempoh tuan-puan punya gadaian cagaran tu akan lebih panjang. Okay, jadi kena faham yang itu. Alright. So, saham. Saham boleh cagar tak? Saya ada saham ini bernilai sekian-sekian, saya nak cagar dahulu. Saya nak dapat duit. Saham boleh cagar tak? Saham tak boleh cagar. Tuan-puan nak tak nak, tuan-puan kena jual. Okay? Terus jual. Dia tak boleh tak boleh cagar lah. Okay? Kripto. Ini cagar atau jual Kalau rumah. Kalau perlu duit kripto, nak tak nak, tuan-puan pun kena jual. Betul tak? Kripto. Kalau siapa yang ada saving, yang ada main kripto. Jangan tanya Kak Suzy. Kak Suzy tak pandai kripto. Okay, Kak Suzy tak pandai. Kak Suzy dah pernah belajar. Tak reti juga. Okay? Jadi kripto. Kripto, nak tak nak kalau kita perlukan duit, kita perlu jual. Baru dapat. Okay. Lepas tu, emas. Okay, sekarang kita ada emas digital dan emas fizikal. Emas ni terbahagi dua. Tapi bahasa mudah dia, emas ni memang boleh digadai, cagar lah, gadai. Gadai tu arah nu atau jual. Duit di bank. Saya nak ni, boleh tak saya nak gadai dulu? Tak ada dah. Duit di bank nak tak nak tuan-puan ambil, tuan-puan belanja. Nanti top up balik. Kan? Contoh macam ASB, tabung haji. Jadi macam ni kan kes tabung haji havoc ni sekarang. Okey, saya tak nak komen pasal tu. Okey, jadi saving tuan-puan di bank, kalau tuan-puan perlukan duit, nak tak nak, tuan-puan ambil, belanja je lah. Kalau macam ASB kan, simpanan kita nak tak nak, that month kita dah ibarat dah berkurangan kita punya jumlah simpanan dia kan. Kalau tabung haji pun sama. Kalau tuan-puan ambil untuk belanja sekejap, lepas tu top up balik, nak tak nak, kiraan dividen nanti tu dia akan jadi dah berkurangan. Sebab di tabung haji dia akan ambil kiraan bulan paling rendah. Kalau ASB, dia akan kira total kan. Dia tengoklah bagaimana kiraan dia. Okay, sama juga saya rasa kiraan bulan paling rendah. Okay, so kalau emas, yang ini nak tak nak, kita belanja teruslah. Terus ambil kalau di bank. Okay, so sekarang kat sini, emas. The special is emas. Ni. Tengok muka Kak Suzy. Maka ingatlah emas. Okay, jadi kepakaran Kak Suzy memang berkenaan dengan emas. Okey, sebelum tu, bagi tuan-puan yang baru mengenali Kak Suzy, baru lihat tiba-tiba video Kak Suzy ni, Kak Suzy merupakan salah seorang pembimbing dan pendidik emas buat orang ramai, di mana Kak Suzy sudah mempunyai pengalaman selama 17 tahun. Ya, dengan industri emas ini. Selok-belok emas, jual, beli, gadai, arah no ni. Okey, Kak Suzy sangat terror dari zaman-zaman dahulu, emas ni yang orang rasa takut-takut nak menggadai, nak apa. Kalau tuan-puan nak tahu, tahun 2010, lebih kurang 16 tahun dahulu, Kak Suzy dah melaksanakan konsep gadaian ni. Sehingga Kak Suzy berjaya membina rumah Kak Suzy yang Kak Suzy diami ni sekarang. Alhamdulillah. Dan dengan konsep gadaian ni juga, secara tak langsung Kak Suzy boleh kecilkan pinjaman loan rumah. Kita buat pinjaman sendiri dengan ada emas, guna konsep gadaian apa semua. Kak Suzy mendapat keuntungan lebih kurang 20,000 tak sampai 1 tahun. Dan emas yang Kak Suzy beli dahulu pada tahun 2009 masih ada lagi hingga hari ini. Alhamdulillah.
Jadi sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan betul faham konsep gadaian ini, ianya membantu kita. Bukannya membebankan. Kalau tuan-puan salah konsep, maka ianya akan jadi bebanan kepada tuan-puan lah. Jadi sebab itu, Kak Suzy terpanggil untuk buat sesi live ni untuk terangkan kepada tuan-puan supaya tuan-puan tidak terjerumus ke arah ini. Membebankan. Okay, so dalam tempoh perkongsian Kak Suzy ni, sekiranya tuan-puan ada apa-apa nak tanya, boleh type di ruangan chat. InsyaAllah Kak Suzy akan baca, jawab dan membantu permasalahan tuan-puan itu. Okay, ni laju betul ni naik-naik ke atas ni. Kalau Kak Suzy terlepas pandang komen, mohon type balik mohon type balik untuk Kak Suzy bagi perasan ni. Okay, jadi tengok topik kita hari ni, Ar-Rahnu Emas. Ar-Rahnu Emas. Okay, Ar-Rahnu Emas. Okay, jadi so Kak Suzy sini senaraikan aset-aset yang biasanya orang miliki. Ada rumah, ada saham, ada kripto, ada emas dan juga ada duit di bank. Okay, jadi so Kak Suzy nak cerita tentang emas, keistimewaan emas. Emas ini tuan-puan boleh gadai dan boleh jual kalau tuan-puan perlukan duit. Jadi hari ni kita akan fokus kepada emas. Macam saya cerita tadi, rumah boleh gadai juga, boleh cagar juga. Tapi rumah ni untuk keperluan keuangan kita yang kecil, tak berbaloi lah kalau kita nak pergi cagar rumah kan. Sebab itu tak nak tuan-puan kena ada emas. Kalau tuan-puan dah ada rumah, tuan-puan kena ada emas. Kalau tuan-puan ni pun seorang suri rumah, okay, tuan-puan rasa tuan-puan ni tak bekerja, tak apa kan. Tapi tiap-tiap bulan mungkin tuan-puan dapat suami bagi duit belanja kan. Ataupun tuan-puan ni rajin duduk rumah, buat kerja-kerja sampingan, menjual, buat kuih ke, buat jadi affiliate ke, jual tudung ke apa ke, whatever. Janji tuan-puan ada income bulanan, tuan-puan dapat duit bulanan, saya nasihatkan tuan-puan kena ada emas juga. Kena, wajib. Terutama bagi mereka yang mereka rasa, aku ni dah tak kerja sekarang, macam mana aku nak kumpul harta? Jadi tuan-puan kena ada emas. Bagi tuan-puan pula yang bekerja, okay? Terutama wanita. Okay? Terutama wanita. Saya nasihatkan tuan-puan pun kena ada emas. Lagilah pentingnya ada emas. Kak Suzy dulu pernah bekerja selama 20 tahun di salah satu syarikat terkemuka di Malaysia. Terkemuka jugalah. Okay? Jadi 20 tahun Kak Suzy kerja. Kak Suzy kerja 20 tahun. So, ada tak saving yang Kak Suzy buat? Jawapannya mestilah ada. Walaupun Kak Suzy kenal, faham ilmu emas ni lambat, tapi secara tak langsung, ianya 10 tahun terakhir, almost lebih kurang 10 tahun terakhir. Maksudnya dari tahun 2000 je Kak Suzy berhenti kerja 2020. Okay? Jadi lebih kurang 2010 lah. 2010 tu betul lah. Okay, 2009 saya dah kenal, saya dah start. Jadi 2010 saya dah start menabung sikit-sikit. Jadi secara tak langsung, Kak Suzy bila berhenti, Kak Suzy dah ada aset Kak Suzy sendiri. Yang suami kasih tu lain, yang kita simpan lain. Jadi sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan berkerjaya, tuan-puan ada kerja, mesti ada emas. Kena simpan dalam minda ni. Sebab mungkin tuan-puan rasa nak beli emas, nak beli rumah, duit tak cukup lagi. Betul tak? Sebab rumah kurang lebih kalau harga rumah sekarang berapa? Lebih kurang harga rumah kurang lebih harganya dalam 300,000. Betul tak? Jadi kalau deposit 10%, 30,000. Saya live ni kan, minta maaf siapa yang dengar ni, suara saya jelas tak? Suara saya jelas tak? Saya harap jelas mic okey, nampak menyala. Saya tak test pun lagi. Okay. Jadi harap jelas Okey, jelas. Terima kasih sama jawab. Yeay, clear. Okey. Dah cakap lama baru tanya. Okey. Terima kasih. Jelas Jadi saya harap tuan-puan boleh ambil kita two-way communicate tuan-puan tanyalah benda-benda. Okey. Alright. So, kalau tuan-puan kata tuan-puan ni kerja. Okey, tuan-puan nak bikin rumah. Rumah kita tak boleh beli kalau ada duit sikit.
kurang lebih rumah, kalau tuan-puan nak beli, tuan-puan kena ada 10% deposit untuk tuan-puan beli rumah. Kita tak nafikan ada yang style jual rumah 100% loan. Ada 100% loan Tapi itu dia akan jadi tinggi tuan-puan punya rate pinjaman dan membebankan mungkin jumlah tahun pinjaman tuan-puan tu, jadi harga rumah tuan-puan kena bayar mungkin 30 tahun. Ada sampai sekarang dah open sampai 40 tahun. Dia tengok umur tuan-puan. Adakah tuan-puan nak rasa terbeban dengan 30 tahun, 40 tahun dengan dividen-dividen? Okay? Jadi kalau tuan-puan bijak membuat calculation, tuan-puan akan tahu kiraan kalau beli rumah ni melalui bank, okay, bayaran interest dia tu melebihi 100% jumlah nilai rumah tuan-puan tu. Sebab itu tuan-puan kena tengok berapa percentage rate loan tuan-puan. Okay, kat sini tak nak cerita yang tu. Cuma tuan-puan kena faham. Okay? So, kalau tuan-puan nak beli rumah, kalau tuan-puan ada harta tu sikit, duit tu simpanan sikit, tuan-puan mungkin tak boleh lagi beli rumah. Okay? Kalau tuan-puan nak beli saham, orang kata yes, main saham untung. Untung cepat. Sebulan boleh untung berganda-ganda. 2 bulan boleh untung berganda-ganda. Setahun pun boleh untung berganda-ganda. Tapi tuan-puan, banyak cerita yang tuan-puan tahu, orang yang kisah orang untung berganda-ganda ke orang yang rugi berganda-ganda? Kalau kita lihat cerita orang yang rugi lebih banyak daripada cerita orang yang untung main emas. Okay? Dan kekurangan kalau kita main emas ni, bila tuan-puan rugi tu akan terus negatif selagi tuan-puan tidak buat tindakan. Maksudnya contohnya tuan-puan beli saham, harga tu dia turun. Contoh Jadi kerugian tuan-puan tu akan sentiasa rugi dan rugi tu bertambah. So sebab itu kalau tuan-puan nak main saham, kena pastikan ada ilmu yang betul. Jangan buat suka-suka sahaja ataupun jangan pergi sertai mana-mana yang orang tawarkan buat saham, sebab tuan-puan main sebulan 2 belum tentu dapat untung. Ya, hati-hati. Saya tahu ada di luar sana yang boleh kaya dengan emas. Saya tak nafikan. Tapi kalau kita yang masih tengah-tengah, sana tak pandai, sini tak pandai. Jadi, jangan membazir duit kita. Contohnya macam Kak Suzy. Terus terang saya cakap, saya tak pandai saham. Saya dah pernah cuba. Saya, suami isteri dengan suami, pernah cuba nak main saham. Tak ingat tahun berapa. Masa tu tak ada anak kan, anak kecil rasanya. Okey, kita orang cubalah main saham. Okay. Malah ada lah buat pelaburan sikit. Macam Kak saya cakap tadi, rugi. Jadi sebab itu kita ambil decision, bang tak payahlah kita main saham ni. Dah lah nak pantau harga dia tu. Almost every night kami tengok harga saham tu. Okay. Letih. Okay. So, kripto. Kripto saya tak nafikan ini adalah antara aset terkini, teknologi terkini yang mana boleh memberi keuntungan juga. So, kalau tuan-puan betul nak sertai kripto, pastikan tuan-puan pergi belajar ilmunya. Dah banyak, dah faham, baru buat. Jangan baru sikit belajar, ABC je contoh, okey dah buat dah. Labu dah banyak ni. Okay. Hati-hati. Sebab ilmu kripto ni, saya pun tahu, ini saya tahu, saya memang tak pernah join. Tapi biasanya feedback dari pelanggan saya. Pelanggan emas saya. Okay. Mereka akan cerita dengan saya pengalaman mereka. Pernah bermain kripto. Okey, siapa yang bermain kripto awal-awal dulu, yes, untung. Tapi yang main yang dah baru start ke apa ke sekarang, susah sikit nak untung. Saya pun tak tahulah macam mana cerita dia. Tetapi saya cerita ni berdasarkan dari feedback dari pelanggan emas saya. Minta maaf kalau informasi saya tersalah. Tetapi apa yang saya dapat feedback dari pelanggan emas saya, mereka menyatakan, Kak Suzy, saya dulu dah pernah main kripto. Saya rugi RM20,000. Okay.
Kak Suzy, saya dah pernah main kripto. Orang yang promote saya ni dulu tak boleh nak bantu saya. Tak boleh bantu macam mana? Okay, kripto ni dia macam kena ada login So login tu, dia bila dah tak boleh, you all tak dapat, nak dapat balik login tu, maka duit you tak dapat balik. So kadang-kadang saya tanyalah, you tak boleh contact ke syarikat yang kripto? Kita international Kak Suzy, itu luar negara. Saya pun tak tahu. Ejen yang bawa saya ni dulu pun dah tak tahu mana pergi, saya dah tak boleh contact dia. Jadi duit saya 20,000 rugi kat sana. Ada yang contact rugi 100,000. Saya pun macam melopong je lah dengar. Kata banyak betul duit dia. Jadi tuan-puan, sebab itu saya kata kalau tuan-puan nak main kripto, pastikan tuan-puan ada ilmu betul-betul. Saya pernah tanya tentang kripto ni pada Tuan Azizi Ali. Okey, sebab Tuan Azizi Ali adalah salah seorang yang pemain kripto. Dia memang untung besar. Okey, dia adalah cita-cita sikit ke apa benda kan, tapi itulah memang ilmu tu kurang. Jadi Kak Suzy fokus kepada emas. Kak Suzy lebih fokus kepada emas. Okey. Jadi bila tentang emas ni, ini kepakaran Kak Suzy. Saya punya kemahiran, saya punya ilmu banyak dekat emas ni. Sebab itu hari ni saya buka topik Ar-Rahnu emas. Bukan Ar-Rahnu benda lain, Ar-Rahnu emas. Okey, tuan-tuan kena faham. Kalau emas ni dia ada dua, digital dan juga fizikal. Digital tu macam mana? Digital ini kalau tuan-tuan pergi simpan emas, mungkin ada syarikat-syarikat ataupun di bank menawarkan, okey tuan-puan, tuan-puan beli emas ni, harga sekian ni, maka tuan-puan akan nampak jumlah gram dalam akaun tuan-puan. Contoh hari ni harga berapa? RM 631. Ini harga public gold lah. Okey, 631. 631. Waalaikumsalam. Hai Cik Adik. Hai. Okey, Kak Suzy come back Dah sihat, alhamdulillah. Ni dah boleh berdiri lama sikit bagi sesiapa yang tengok mana Kak Suzy hilang lama Okey, hari tu Kak Suzy sakit sikit jadi ada operation semua, jadi Kak Suzy ambil masa untuk recover semua asyik sakit je dulu setengah tahun ni saya asyik sakit je sampailah awal bulan 6 hari tu saya buat operation. Jadi sebab itu dia ada on off live saya jadi alhamdulillah doakan saya terus sihat dan saya juga doakan semua penonton saya sentiasa sihat walafiat. Jaga kesihatan. Okey, sebab kita kalau sakit ni banyak benda tak boleh buat. Tak boleh buat kerja Okay. Jadi tuan-puan, emas ni dia ada dua digital dan juga fizikal. Sebab itu kalau tuan-puan sentiasa mendengar perkongsian Kak Suzy akan cakap cara simpanan emas yang terbaik adalah emas fizikal di tangan tuan-puan. Ni. Emas fizikal. Macam ni, gobar-gobar ke, atau ni barang kemas. Tak pakai. Ada gelang. Okey, gelang berhalus je. Okey, gelang rantai cincin. Kisahlah, janji emas fizikal di tangan tuan-puan. Itu adalah cara simpanan emas yang terbaik. Rakam percakapan Kak Suzy. Okay? Jadi tuan-puan, emas fizikal adalah yang terbaik. Jadi tuan-puan kena ingat. Walaupun ada tempat-tempat menawarkan cara simpanan emas secara digital, emas fizikal adalah tak terbaik. Kalau dia ada sarankan yang digital, pastikan lepas tuan-puan simpan digital ni, tuan-puan tukar kepada emas fizikal. Ambil emas fizikal. Kenapa emas fizikal? Ini kerana sekiranya apa-apa berlaku dekat syarikat yang menawarkan ni, okay, tuan-puan takkan rugi besar. Sebab emas fizikal di tangan tuan-puan. Okay? Mesti tuan-puan cakap, alah takkanlah bank tu tutup. Kan? Sekarang kebanyakan bank menawarkan emas fizikal, emas digital kan? Takkanlah emas di bank tu tutup. Okay. Jadi inilah yang kita nak masuk part gadaian Ar-Rahnu. Cerita dia baru masuk kat sini tuan-puan. Kalau tuan-puan ada emas fizikal, tuan-puan boleh guna konsep gadaian Ar-Rahnu ni bila-bila masa. Ini kelebihan kita ada fizikal. Berbeza dengan ada syarikat yang menawarkan emas digital, tetapi dari digital tu dia boleh Ar-Rahnukan. Yang tu pergi tengok balik dia punya terma dan syarat. Okay, sebagai contoh di public gold.
Account GAP, Gold Accumulate Program. Dari account GAP ni sebenarnya kita boleh buat Ar-Rahnu tanpa mengeluarkan emas fizikal. Adakah itu patuh syariah? Jawapannya, ya, patuh syariah. So, sebab tu tuan-puan kena tengok ada certain agensi ataupun platform yang menawarkan walaupun dia ada emas digital tapi boleh Ar-Rahnu juga. Kebanyakan yang menawarkan emas digital ni tidak boleh Ar-Rahnu. Nak tak nak tuan-puan kena jual emas tersebut kalau tuan-puan perlukan duit. Kalau ambil fizikal dia senang, tak apa juga. Ini certain tempat, okay, bila tuan-puan nak ambil di fizikal dari emas digital ni, ambil proses masa lebih dari 1 bulan. Lebih dari 2 bulan. Kena tunggu stok lah, itulah, inilah. Ada certain cawangan lah apa. Jadi banyak keren lah. Banyak syarat je. Pening kepala tuan-puan. Okay? Mungkin tuan-puan by that time, tuan-puan tak nak jual emas. Tuan-puan mungkin nak pakai duit RM5,000 je. Atau RM10,000 je. Tuan-puan nak gadai je sekejap. Mungkin nak rolling business. Nak pakai jadi modal. Nak rolling business. Ataupun tuan-puan ada nak pakai emergency. Nak pakai sekejap. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu tuan-puan nak simpan balik. Jadi sebab itu, saya cakap tadi kan, emas fizikal adalah yang terbaik. Walaupun sekarang tuan-puan rasa, saya tak perlu lagi ni nak pegang emas fizikal ni. Buat apa? Kalau rasa tak perlu, tak apa. Ambil je emas fizikal tu. Kumpul je emas fizikal. Dan pastikan emas fizikal tu tuan-puan pegang. Pegang sendiri. Kalau takut nak simpan pegang sendiri, simpan kat rumah, pergilah sewa mana-mana safe deposit box. Banyak. Kalau saya Google banyak dah negeri-negeri besar dah ada safe deposit box. Jadi tuan-puan Google sahaja. Malah kadang-kadang ada bank-bank juga menawarkan safe deposit box ni. Jadi tuan-puan pergi je. Tanya ada kosong tak, tuan-puan nak masuk. Okay? Jadi, so sekarang kelebihan kita dekat emas fizikal. Emas fizikal ni. Okay, yes, emas fizikal ni. So ini emas fizikal ni. Tuan-puan tengok yang ni saya pegang ya. Yang ni. Ini emas 10 gram. Nampak macam ni je. Okay. So, emas 10 gram ni, kalau saya nak gadai hari ni, berapa saya boleh dapat? Okay, let's see. Kita ambil daripada harga yang ni. 631 ni. Okay, alright. Ini dah faham Okay, kita padam. Okay. Kalau kita lihat, 631 ni harga public gold. Ada tempat Ar-Rahnu, dia memang ada ikut harga public gold. Ada tempat Ar-Rahnu, dia lagi rendah dari public gold. Kenapa lagi rendah? Sebab saya tak tahu indikator mana yang diikut, tapi ada kiraan dia sendiri untuk setiap agensi-agensi atau syarikat emas, syarikat Ar-Rahnu untuk buat perkiraan untung rugi masing-masing. Sebab itu, harga emas ni sebenarnya tidak dikawal oleh kerajaan. Jadi sebab itu, agensi-agensi, syarikat-syarikat emas ataupun mana-mana platform boleh meletakkan harga yang berbeza. Walaupun kualiti emasnya adalah 999, okay, atau 916, atau berapa sahaja grade, okay, 1 gram berbeza jumlahnya. Sama juga kos upah. Kos upah berbeza untuk setiap platform, setiap syarikat. Mereka ada kiraan masing-masing. Kalau tanya Kak Suzy, kenapa kerajaan tak kawal? Setakat ni belum ada dalam rules kerajaan untuk mengawal harga emas. Itulah jawapan yang terbaik Kak Suzy boleh bagi. Okey? Jadi usah khawatir. Untuk diri tuan-puan, sebagai pembeli emas, penyimpan emas, tuan-puan pilihlah mana tempat yang terbaik. Yang mudah untuk tuan-puan jual beli. Yang emas tu tak tipu. Yang mudah untuk tuan-puan kalau pergi gadai diterima oleh gadaian. Dan kalau ada emas ni rosak ke kemek ke apa ke, diterima balik untuk buy back. Contoh macam tengok ni emas saya ni. Okay, ni nampak ni. Nampak ni. Buruk dia kan. Bercala-cala. Okay. Bercala-cala dah ni. Alright. Ni ada saya tagging
Saya tagging dia. Okey. Bercala-cala ada emas saya. Adakah ini laku untuk gadaian? Jawapannya laku. Adakah ini laku untuk buyback? Jawapannya laku. Adakah memberi impak dari cala-cala casing ni? Jawapannya tidak. Harga dia akan ikut harga semasa juga. Itulah emas public coin. Gitu. Okay. Jadi tuan-puan, setiap platform harga beza. Okay. Katakanlah kita ambil sebab sekarang harga 631. Biasanya kalau saya pergi gadai dia akan kurang, katakanlah kalau 631, biasanya harga dekat tu kata kita ambil 600. Tak ada dawat pula. Okey, per gram. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey. Mana dakwah saya hitam ni lagi? Mungkin nak habis lah. Tak apa. Janji nampak kan? Saya kena beli marker baru ni. Okey. So, katakanlah harga kita RM600 segram. Tadi saya kata saya ada emas 10 gram kan? Jadi, kalau kali 600 bermakna nilai emas saya adalah RM6,000. Okey, nampak RM6,000. Dekat sikit. Sini. Tak apa, tak nampak muka saya. Okey, RM6,000. Okey. So, kalau pinjaman dekat Ar-Rahnu, biasanya mereka akan bagi antara 60% ke 80% sahaja. Let's see kalau saya ambil 80%. Bermakna kalau 80% daripada 6,000, jumlah pinjaman tuan-puan akan dapat 6 kali 8, 4,800. Pinjaman. Ini pinjaman Tuan-puan takkan dapat 6,000 ni. Tuan-puan jangan rasa, aku ada emas 10 gram. So, aku akan dapat RM6,000 kalau pergi Ar-Rahnu. Tidak. Kalau pergi Ar-Rahnu, ingat parameter dia tuan-puan kena tengok ni. Harga segram dan juga berapa persen dia bagi untuk pinjaman. Ni, parameter dia benda ni penting. Dan satu lagi, kos upah. Yang ini selalu orang terlupa. Yang ini selalu orang terlupa. Orang ingat dia pergi gadai. Dia terus dapat duit. Hurra-hure dah. Tidak tuan-puan. Tuan-puan kena ingat, kalau tuan-puan pergi gadai emas, ada satu kos dia, iaitu kos upah. Kejap. Siapa sebut nama saya ni? Kejap. Minum air Ustaz. Okey, kos upah. Kos upah inilah yang ni masuk part sini ni. Membebankan. Jadi sebab itu tuan-puan, kalau nak pergi gadaian, tuan-puan kena pastikan berapa jumlah yang tuan-puan nak. Tuan-puan ni mampu atau tidak untuk bayar balik. Dan tuan-puan kena lihat juga kos upah. Kos upah ni biasanya dia adalah antara biasa kiraan antara 0.8% hingga 2.5% ataupun kadang-kadang 3% pun ada. Ni kos upah. Nampak tak? So, kalau tanya saya, kos upah mana yang sesuai untuk kita buat gadaian? Siapa nak jawab? Kos upah yang sesuai untuk kita buat gadaian. Ar-Rahnu. Okey? Tuan-puan, 0%. Tak ada tempat nak bagi 0%. Tempat Ar-Rahnu, dia mesti nak untung juga. So, kalau tuan-puan nak tahu, kat mana Ar-Rahnu ni untung? Kat sinilah. Ni, kos upah ni. Diorang boleh announce untung juta-juta ke tiap-tiap tahun. Untung dia kat mana? Kat kos upah. Salah satunya tempat keuntungan dia. So, kalau Ar-Rahnu tu menawarkan 0%, tuan-puan kena tengok balik terma dia yang lain. Hati-hati. Sebab setahu saya, tak ada lagi tempat menawarkan kos upah 0% untuk Ar-Rahnu. Ya, Cik Nizam. Kalau Cik Nizam tahu,
boleh type kat mana. Saya pun nak tahu. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Mana-mana tempat kalau saya pergi tanya pasal Ar-Rahnu, perkara pertama yang saya tanya diorang adalah ni. Okay, ingat ah. Okay, tips dia, kalau tuan-puan nak pergi buat gadaian, okay, apa benda soalan yang tuan-puan kena tanya? Macam ni. Berapa pinjaman yang diberi? Dan juga berapa kos upah dia? Tuan-puan tanya dua benda ni. Contohlah tuan-puan pergi tempat Ar-Rahnu A. Cik, saya nak tanya, kalau sini saya gadai, berapa pinjaman yang saya dapat? Tanya je. Okay, dia akan cakap, oh biasanya kita akan kasih 70%. Kalau emas perhiasan kita bagi 80%. Kalau emas golba kita bagi 60%. Nampak? Dia boleh berbeza Lepas tu tuan-puan pergi pula dekat Ar-Rahnu B. Okay, Ar-Rahnu B. Okay, Ar-Rahnu B tuan-puan pergi tengok. Okay, dia cakap, okay, kalau golba, okay, sebab kita ada golba kan. Okay, kalau golba kita akan bagi you 75%. Kalau you bawa barang kemas, okay, kita akan bagi you 85%. Oh, tinggi. Nampak? Ada perbezaan. Mungkin ada juga tempat yang Ar-Rahnu C. Tuan-puan bawa golba, dia akan cakap, oh kalau golba kita ambil 60% saja. Tapi jangan risau tuan-puan, harga kita lebih daripada harga market. Kalau harga public good 631, mungkin dia boleh letak 660. Itu ada kiraan dia juga. Jadi tuan-puan kena hati-hati. Sebab itu tuan-puan walaupun tuan-puan tengok, dapat 60% tapi dia kata, harga dia naik daripada harga market. Contoh Jadi, tuan-puan kena tengok apa pro and con dia. Yang tu nanti saya akan terangkan perbezaan dia. Cuma kalau tanya saya, nasihat saya, tuan-puan sebaiknya cari harga below atau sama dari public good. Dengarlah tips dari saya. Okey? Cari yang lebih rendah atau sama dari public good. Kenapa? Kerana dia akan impak dekat kos upah ni. Kalau harga dia tinggi daripada harga public good ni, maka kos upah tuan-puan akan jadi lebih tinggi. Tapi kalau dia lebih rendah daripada harga market public good ni, okay, tuan-puan kos upah akan jadi lebih rendah. Walaupun mungkin pinjaman tuan-puan dapat kurang sikit, tapi jimat dekat kos upah. Situ impak dia. Dengar cakap Kak Suzy. Saya sangat mahir dengan Ar-Rahnu. Okay? Saya sangat mahir dengan Ar-Rahnu. Kalau dekat Bangi ni, banyak Ar-Rahnu saya dah pergi survey. Saya tak adalah nak cakap mana-mana untuk burukkan. Okay? Cuma kalau tanya saya, tadi soalan saya kan, berapa kos upah yang sebaiknya untuk kita dapat? Nih, 0.8. Jarang kos upah dia nak bagi rendah dari 0.8. Biasanya kos upah dekat Ar-Rahnu 0.8%. Cik Rin baik tanya, pos Malaysia berapa persen ya dekat dengan rumah je? Oh, okey. Pos Malaysia. Okay. Dulu saya sangat suka gadai dekat pos Malaysia, pos Ar-Rahnu. Sekarang pun suka juga. Tapi kadang-kadang lately ni hari tu saya ada urusan, duit dah habis penuh. Asal saya pergi je dia kata duit dah habis. Over sebab ini kes-kes yang Ar-Rahnu tu lah. Itu yang 2-3 bulan lepas punya cerita. Okey, pos Ar-Rahnu. Okey, pos Ar-Rahnu kalau dulu dia ada satu sahaja sistem dia. Iaitu kalau kita gadaian golba, dia bagi 0.8%. Kalau kita gadai emas, barang kemas, dapat dalam 0.85%. Kalau kos upah untuk Ar-Rahnu, kalau kita gadai golba, pinjaman kita dapat 80%. Okey. Kos upah dia 0.8%. Kalau barang kemas, pinjaman kita boleh dapat dalam 80% juga, tapi kos upah lebih rendah, 0.75%. Itu dulu. Sekarang, diorang dah buat range. Hari tu saya ada baca dekat yang Bangi, saya tak pasti kalau sekarang dia dah tukar balik ke apa, itu saya pergi 3 bulan ke 4 bulan yang lepas. Okey, 3 bulan 4 bulan dah yang lepas dah. Tapi saya tak boleh nak gadai. Sebab masa tu orang tengah havoc pasal Ar-Rahnu overlap. Jadi saya pergi sana, asal saya pergi je habis Dia kan dah ada dana, dia setiap hari kan dia kata, oh minta maaf puan, hari ni dah habis. Aduh, kita baru pergi masa tu pukul 10, pukul 11 pagi. Okey, yang saya nampak, dia tiap kali macam gadaian, dia dah ikut berapa jumlah kita gadai.
jumlah pinjaman kita. Jumlah nilai marhun kita. Okay? Kalau katakan 5,000, 5,000 dan ke bawah, dia punya kos upah tu rendah sikit. Tapi kalau yang tinggi, lebih daripada 10,000, 20,000, kos upah dia lebih tinggi. Dalam 0.9% tak silap saya. Okay. Tapi adakah 0.9% tu okey atau tidak untuk kita gadai? Okay, berbalik pada soalan ni, walaupun tinggi sikit ni kan? Okay, kos upah, kalau tanya pendapat saya dan nasihat dari saya, tuan-puan kalau nak pergi gadai emas, kos upah maksimum tempat tu ambil hanya 1% sahaja. Ni, 1% je. Allah, tak ada dawat pula. Sekejap. Okay. Saya ingatkan. Okay. Ambil 1% je. Ini maksimum. 1%. Jangan lebih dari 1%. Kurang dari 1%, okey. Sebab itu tadi saya cakap, kalau tuan-puan nak pergi gadai, soalan tuan-puan kena tanya tempat gadaian tu adalah berapa jumlah pinjaman saya dapat, berapa persen, dan berapa jumlah gadaian. Kos upah. So, kos upah dia maksimum 1%. Cukup. Kalau tuan-puan pergi tempat tu, dia kata, oh sini gadaian 1.5%. Sila keluar, pergi tempat lain. Okay? Lepas tu kalau tuan-puan perasan kadang-kadang ada dekat kedai-kedai emas. Okay, tuan-puan perasan tak? Kedai-kedai emas, signboard dia besar-besar. 1.5%. Tuan-puan pun ingat apa benda 1.5% ni? Kan? Lepas tu ada kedai lagi, 2.0%. Ada lagi kedai, 2.5%. 2.2%, 2.3%. Allah, tak kisah nombor berapa dia letak. So, itu biasanya kedai pajak gadai konvensional, bukan Ar-Rahnu. Sebab tu dinamakan pajak gadai. Pajak gadai, bila tuan-puan tengok nama pajak gadai, maksudnya gadaian dekat situ bukan Islamik. Dia konvensional. 1% satu hari ke puan? Biasanya 1% ni kalau satu hari dia bukan satu hari. Dia kira sebulan lah. Satu hari, satu hari 1%, 30 hari 30%. Tak payah gadai. Kalau gitu, satu hari 1 bulan. 1% 1 bulan. Okey, soalan yang baik. Puan Nur Hidayati. Okey, Pos Ar-Rahnu tu macam bank ke? Ada link dengan Sikrisitos. Ni kejap lagi saya nak masuk. Tapi sebab dia dah tanya. Okey, so tuan-puan. Kalau dah faham tadi yang berapa jumlah pos ni, okey, kos upah dia, okey, pos Ar-Rahnu ke apa ke, tuan-puan pergi tanya setiap tempat. Sebab saya tak pasti pos Ar-Rahnu ni dia standard atau tidak seluruh negara. Kalau tanya saya pergi kat Bangi je. Walaupun ada dekat KL, kat Gombak ke benda kan. Saya tak pernah pergi. Saya pergi kat Bangi je. Sebab kat Bangi ni pun dia ada banyak sekali Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ada koperasi, Ar-Rahnu ada syarikat, Ar-Rahnu yang persendirian, Ar-Rahnu. Okay. Tapi kalau tanya saya, okay, salah satu untuk tuan-puan pilih Ar-Rahnu, pastikan yang tak ada kaitan dengan Sikrisitos. Macam mana kita nak tahu Ar-Rahnu ni terkait dengan Sikrisitos juga? Paling senang nak cek adalah jangan pergi buat gadaian di bank. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan BNM, maka dia akan masuk Sikrisitos. So, sistem-sistem bank, contoh, Bank Rakyat, Agrobank, apa lagi buat Ar-Rahnu? Ar-Rahnu kat mana lagi? CIMB, Maybank saya tak ada dengar Ar-Rahnu kan. Yang saya dengar selalu Agrobank, Bank Rakyat. Siapa tahu bank lain yang ni? Ar-Rahnu?
Sebab kebanyakan sekarang bank puan-puasan mereka dah masuk banyak ke arah emas. Kenapa? Sebab orang ramai dah bijak, tak nak simpan duit. Nak simpan jadi emas. Tapi tuan-puan kena faham emas yang macam mana. Yang saya cakap tadi, emas digital atau emas fizikal. Okey, tu dah tadi cerita. Okay, sekarang apa-apa sahaja yang berkait dengan bank, bank muamalat, betul. Bank ianya pasti akan masuk security automatik. So, kalau tuan-puan pergi buat arahnu dekat bank, okay, tuan-puan contohlah arahnu RM30,000. RM30,000 bahagi 6, kurang lebih setiap bulan komitmen tuan-puan RM5,000. Kan? Jadi, nama tuan-puan termasuk dalam bank, walaupun dia kata kiraan ada dalam 30%, ada 40%, ada 60%, untuk tuan-puan kalau nak buat loan lain, ada kiraan tu. Bermakna dia akan mengganggu tuan-puan punya kiraan loan kalau nak buat. Security-sitos. Okey, masuk tu kalau tuan-puan tak berjaya tebus emas tuan-puan, nama tuan-puan akan blacklist. Itu bahayanya kalau tuan-puan pergi buat gadaian dekat bank. Sebab itu, bila berlakunya kes-kes overlap sekarang ni, yang mana saya takut bila baca data-data dia orang saya baru pergi overlap dekat bank sekian-sekian. Kerana ia bank, dia menawarkan boleh maksimum overlap 5 kilo seorang. 5 kilo tuan-puan. Okay? Saya baru pergi overlap, saya tambah lagi emas saya 500 gram dekat bank. So sekarang pula, itu cerita 2-3 bulan lepas setahun lalu pun ia ada. Sebab harga tengah naik best. Jadi cikgu-cikgu overlap yang mengajar ni, harga dah naik, jom overlap. Harga dah naik, jom overlap. Masalah dia berlaku bila harga dah turun. Diorang pun zip mulut. Kalau tak zip mulut pun, diorang cakap, ni mesti tak ikut ajaran cikgu. Mana pemberat. Allah, aku pun tak faham lah. Okay? Jadi tuan-puan, bila harga naik, buat overlap memang best. Bila harga turun, tuan-puan tak boleh nak buat overlap. Tuan-puan nak buat overlap pun tuan-puan kena tambah lagi banyak. Sebab tak cukup nilai dia. Sebab harga ni, bayangkanlah dulu harga naik sampai RM700 segram. Hui, kencang buat overlap. Siap tambah pemberat. Mari sini tambah sekilo. Tambah. Pergi dekat bank. Tuan-puan. Saya baca pun seram. Hanya sebab tuan-puan tiba-tiba nak duit, segera. Dapat duit pergi joli. Okay? Dia siap ajar. Okay, kalau dapat duit, tuan-puan boleh buat apa yang tuan-puan nak. Ataupun beli lagi emas baru. Tuan-puan kena ingat ni satu benda ni. Ni, kos upah ni. Okay? Bank, kalau tak silap saya, kalau bank muamalat, gold bar dia pun dalam 0.8%. Kalau bank rakyat, dalam 0.8% juga. Kalau bank agrobank, ni saya dah lama tak pergi. Saya dah lama tak pergi. Dulu masa tahun 2010, 2011 awal-awal dulu kan. Saya suka pergi bank, agrobank yang dekat Bangi tu, dekat Jalan Reko tu. Masa tu agrobank tu baru buka. Kalau tengok rekod, saya adalah antara orang terawal pergi gadai dekat Aranu Bank tu. Dekat Aranu Agrobank. Tapi saya dah lama dah tak pergi gadai situ. Sebab masa dulu, kan Aranu tak banyak kita hanya pergi bank rakyat ataupun agrobank. Okay, dulu. 2010, 2011 dulu. Lepas tu sekarang lately ni dah ada banyak. Dan bila ilmu saya pun dah bertambah, saya memang tak pergi gadai dekat bank. So sebab tu tuan-puan, elakkan menggadai dekat bank. Kerana kalau tuan-puan tak boleh tebus, nama tuan-puan blacklist. Bayangkanlah kalau tuan-puan nak clear blacklist tu, tuan-puan tak payah tebus ni. Okay? Saya tak tahulah apa rules untuk bank ni. Tak silap saya, kalau rules dia mungkin emas tuan tu kena dijual balik, barulah nama tuan clear. Itu pun kadang-kadang kena tengok nama tuan tu masa jual balik, bank dia akan jual balik emas tuan dikategorikan lelong. Bila lelong, harga low dari market. Tuan kena ingat tu. Sebab tu kalau tuan tengok sekarang, isu sekarang, ada orang pergi buat overlap arah nu. Dia kata, saya kena bayar kos upah
11,000 sebulan. Saya kena bayar kos upah bila dah masuk 6 bulan ni kan. 50,000. Tuan, seram tak seram baca? 50,000 tuan kena bayar buta-buta je kos upah. Emas tuan pun berapa gram je kat sana. Memanglah tuan kata, aku ada 5 kilo dekat bank. Ada 5 kilo dekat Arano. Tuan bangganya menyatakan aku ada banyak emas. Tapi 5 kilo tu tuan bukan hak tuan. Once dah masuk Arano, selagi mana tuan tak tebus, itu bukan hak tuan lagi. Emas tu. Hak tempat gadaian tu. Kalau betul nak jadi hak tuan kena tebus emas tu, barulah tuan simpan. Bukannya guna konsep overlap, ambil duit. Nanti bila dah harga dah rendah macam ni, you jual. Tengok bila you dah jual, nak jual macam ni, nak jual pun rugi tuan. Mana nak cari duit 50,000? Mana nak top up? Inilah yang berlaku sekarang. Yang mana pergi buat overlap dekat bank, nama dah masuk secret tos. Sebab you tak boleh tebus. Nak overlap lagi dah. Tak boleh. Sebab tak cukup. Jumlah dulu masa pergi buat overlap 700 segram. Sekarang 631. Bank lagilah rendah harga. Rendah harga bank kalau nak gadaian. Bank lagi rendah. 600. Bawah 600. Okay. Jadi nak overlap dah tak boleh ni. Nak overlap tuan kena top up lagi. Lepas tu cikgu-cikgu overlap ni akan cakap. Sebab tu saya dah cakap hari tu, kalau you nak overlap, you kena ada emas yang lain. Wah, time dah masalah gini boleh cerita ada emas yang lain. Time hari tu tak cerita. Pemberat. Siap offer lagi pemberatnya. Nampak tuan? Permainan diorang. Jual pemberat, diorang jual emas diorang. Dan ada lagi satu yang saya tengok cikgu-cikgu overlap ni, yang lagi kelakar Dia ni ada Arahnu sendiri. Suruh orang-orang customer ni pergi Arahnu tempat dia. Bila dah berlaku kes macam ni, lelong, dah dia beli sendiri. Harga yang murah. Nampak tak untung kat siapa? Untung kat dia. Jadi sebab itu tuan nak cari ilmu emas, kena cari orang yang betul. Jangan sekadar ikut je tuan nak ada pemberat banyak 4 kilo, 5 kilo. Okey, saya tahulah saya tak ada emas sampai banyak tu. Dulu dengan bangganya, saya ada emas 5 kilo, saya ada emas 3 kilo dekat Arahnu. Tuan, biarlah tuan tak ada emas 3 kilo, 5 kilo, walaupun tuan ada sekadar 30 gram, 50 gram atau 100 gram sendiri di tangan, ini adalah lebih baik daripada tuan ada 3 kilo dekat Arahnu, tapi tuan tak ada nak tebus. Okay. Bank, banyak duit. Koperasi tak berapa ada duit. Kak Yapim boleh buat duit tapi tu up 4K sahaja tempat saya. Jangan buat overlap. Betul. Okey, betul. Kenapa mereka yang masa cikgu-cikgu overlap ni mengajar, you pergi gadai dekat bank A, you pergi gadai dekat bank M, you pergi gadai dekat bank R. Kenapa bank-bank ni boleh offer gadaian sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Maksimum. Sebab bank banyak duit. Kenapa kalau kita pergi koperasi-koperasi ataupun macam tadi kan pos Arahnu, okey, yang bukan berkait dengan bank ni, dia ada limit day dia. Satu hari kadang-kadang you pergi dah pukul 11 pagi, dia orang cakap, minta maaf duit untuk Arahnu dah habis. Kita pun macam, Arahnu habis duit? Minta maaf puan, kita ni limit satu hari dalam 200k saja untuk orang gadai. So kalau seorang dah bawa barang banyak, dia seorang pun dah 150k, tinggal lagi 50k untuk orang lain. Okay, itu masa zaman Arahnu. Sebab tu saya ni yang buat Arahnu ni, dari dulu saya pakai buat Arahnu, saya pelik untuk setahun ni, dia macam saya pergi Arahnu boleh penuh. Saya pergi Arahnu boleh habis tempat. Boleh habis duit. Saya pergi Arahnu kata, puan, nombor pun dah habis. Saya pun macam, nombor habis? Wih, ramai betul. Sebab itu, saya pernah kongsi dalam satu sesi live saya pernah pergi dari satu tempat Arahnu ni. Geng-geng overlap ni siap bersembang. Aku bulan lepas baru overlap 500 gram. Aku dapat 70,000. Senang-senang. Kita pun. Saya dalam hati. Allah, aku ni kenapa buat macam ni?
Tak adalah kita nak membebel tengah queue tu kan. Lepas tu ada lagi, oh ya ke banyaknya? Oh saya buat 100 gram je. Ya Allah tuan-puan, kita ni penyimpan emas. Nak gadai 100 gram pun mikir 40 kali. 100 gram kurang lebih tuan-puan punya pinjaman, katakanlah RM600, RM60,000. Okey. Dan berapa kiraan kos upah dia? Okey, sekarang jom kita kira. Berapa kos upah ni? Okey, baru masuk kira. Okey, kita ke belakang sikit. Tuan-puan kena tengok tu. Kalau tuan-puan tak tengok tu, tuan-puan akan syok, time duit dapat je. Tapi tuan-puan tak nampak kiraan kos upah. Okey, inilah yang saya pelik kenapa cikgu-cikgu Ar-Rahnu tu, cikgu-cikgu overlap tu mengajar. Tang mana dia mengajar saya tak faham lah. Dia kata untung. Okey, yang saya nampak untung side dia. Saya walaupun macam ni saya study tak ada kerja bukan? Dia macam pelik kat mana kan? Kita sedangkan ajar ilmu emas yang betul, kita ajar orang untuk membina kekayaan masa depan, bukannya kekayaan hari ini sahaja, bukan kekayaan bulan ni sahaja. Kita nak tuan-puan menjaga kekayaan tuan-puan di masa depan. Tuan-puan kena ingat kos-kos yang ada tuan-puan kena tanggung. I guess dia tak cerita detail. Okay? Betul tu. Sebelum ni tak ramai orang sebabkan geng overlap, saya memang tak nak belajar ilmu tu. Tak payah belajar. Hidayati. Puan Hidayati. Tak payah belajar. Saya ada study. Pergi study. Sebab kita kan faham ilmu Ar-Rahnu. Kita study kat mana dia pergi, dia kata boleh untung. Untung apabila harga naik sahaja. Kalau turun, macam sekarang. Menangis tak berlagu. RM50,000 kena bayar kos upah. So sekarang, macam mana nak kira kos upah dia? Sekarang kita tengok yang ni. Katakanlah saya ambil kos upah 0.8% untuk pinjaman RM6,000 ni tadi. Okay? Dia dapat pinjaman RM4,800. Geram betul aku. Kejap saya cari marker pen saya yang lain. Sat no? Tolong komen bagi dia aktif. Kejap saya cari marker pen lain. Mana marker pen ini? Ada hari tu kat sini. Hari tu ada baru beli. Iya. Yes, very good. Okay, ada satu. Jadi lagi satu. Mana ni? Lagi. Okey. Okey, terima kasih tuan-puan. Ada yang komen, belajar overlap nak jadi jutawan kaya. Sedihnya nama jutawan kaya. Kan? Jutawan dah tapi kaya. Okey, overlap ni tambah hutang. Dapat duit sedap, nanti nak tebus balik, sakit. Tebus barang balik Okey, dia kira dah pakai. Dia kadang-kadang, okey ni tak ada. Anak saudara saya kalau datang sini, dia suka menyonteng. Okey, kita pakai merah ni. Okey, jadi so sekarang kita kira yang upah ni. Kan? Okay, pinjaman yang ini. Kita tengok. Ini pinjaman. Kan? So 0.8% upah. Di sini upah. Astaghfirullahaladzim. 0.8%. Okay. So sekarang, upah ni dikira atas pinjaman atau dikira atas nilai marhun? Yang ni nilai marhun. Habis juga. Marhun. Nih. Nilai marhun. Apa itu nilai marhun? Nilai sebenar emas. Nih. Nilai sebenar emas. RM6,000. Nilai dapat pinjaman RM4,800.
Kos upah dia 0.8%. Biasanya kalau Ar-Rahnu 0.8% daripada ni marhum. Yang ni pun tuan-puan kena tanya tempat gadaian tu. Ada tempat gadaian dia ambil dari nama marhum. Ada tempat gadaian dia ambil dari pinjaman. Jadi tuan-puan kena tanya dia. Tanya tempat tu. Ada beza. Tapi kebanyakan kalau saya pergi mana-mana tempat gadaian, biasanya dia akan ambil dari ni marhum. Jarang tempat dia ambil dari nilai gadaian. Jadi sebab tu tuan-puan kena bijak kat sini. Kalau tuan-puan tak bijak, rugi. Tuan-puan akan tersalah langkah nanti untuk Ar-Rahnu. Dia akan jadi membebankan. Bukannya membantu. Gitu. Okay. So sekarang kalau ni 0.8% daripada nilai marhum, berapa? 0.8 kali 6,000. Ambil kalkulator. Siapa-siapa laju. Cepat tulis. Okay. RM48. Okay. Jadi. Salah pula pen. Per bulan. Ingat per bulan. So, biasanya jumlah gadaian 6 bulan kan? Jadi 6 bulan, 48 kali 6 berapa? RM288. Ini kalau tuan-puan gadai emas 10 gram. Contoh kiraan. Nampak? Tuan-puan akan cakap, alah kecil je RM288. Saya boleh bayar. Sebab itu, kalau nak gadai, jangan gadai yang besar-besar. Sebab ini tuan-puan gadai 10 gram. Memanglah kecil. Jom kita tengok kiraan orang yang menggadai. Katakanlah tadi dia gadai 100 gram. Okay, kita ambillah ganda ni. Dia akan jadi 480 per bulan. Ni, dia akan ganda lah. Sebab tadi 10 gram. Yang banyak ni. Ni 10 gram. Okay. Jadi kalau 6 bulan dia jadi 2880. 2,880. Kalau orang tu gadai 1 kilo. 1,000 gram. Per bulan dia jadi 4,800. Kos dia 6 bulan jadi 28,800 ringgit. Kalau 2 kilo, 56,000. 3 kilo, 5 kilo, kiralah ni. Hak ni lah yang saya kata, saya terkejut bila baca ada orang overlap, dia buat status dekat FB dia, saya kena bayar dekat 50,000 untuk kos upah sahaja. Bahana buat overlap. Inilah kiraan dia tuan-puan. Basic. Saya tak ada kona-kona Sini. Kiraan yang ni orang tak nampak. Tapi biasanya yang cikgu-cikgu overlap, yang salah ajaran Ar-Rahnu ni, dia akan cakap, jangan risau. Kos upah ni memang kita kena bayar. Tapi that time you jangan risau. Emas you dah naik nilai dia. Daripada harga, masa ni kalau sekilo kan 600,000. Harga dah naik 700 masa tu. Sedap kalau overlap. Memang boleh cover lah ni upah. Tapi bila turun daripada 700 turun 630, RM70 hilang. Mana yang nak cari duit? Ini yang berlaku sekarang. Harga dari 700 turun 630 hari ni. Kalau yang minggu-minggu lepas, turun 620. Malah ada sekali cecah 590 lebih, 580 lebih. Tak nak ni. 6 bulan dah tempoh dah ni. Ni kiraan 6 bulan Ini kiraan 1 bulan. Tuan-puan ni percaya. Oh, jangan risau. 6 bulan memang harga akan turun. You cari pemberat baru. Nanti tunggu setahun. Oh, emas turun lagi. You tambah pemberat baru. Ataupun you ada emas you backup kat rumah kan. Pergi jual, pergi top up, pergi ambil, janji dapat duit.
Tambah lagi tuan-puan. Elok-elok kat rumah ada 100 gram. Tuan-puan pergi tambah sebab nak dapat 3 kilo ni. Silat bulan jumlah duit yang 100 gram tu tuan-puan habis bayar duit upah je. Emas untuk setahun, 2 tahun nanti akan datang. Belum tentu naik boleh cecah tinggi ni. Ingat tuan-puan bila gadai, benda ni berjalan setiap hari. Kos upah berjalan setiap hari. Dia bukan tunggu tuan-puan, harga naik baru tuan-puan bayar, harga turun tak payah bayar. Tak. Okay? Saya minta maaf di luar sana kalau mungkin ada kata-kata saya sinis ke, kata-kata yang mengguris hati ke, kata-kata yang macam tak sedap didengar. Tapi itulah hakikatnya tuan-puan. Okay? Sebab tu, saya ni mengajar orang tentang emas, ajar ilmu yang betul. Walaupun ada, saya ada pelanggan saya nak buat konsep ni. Dia ada 100 gram emas. Dia ada 100 gram emas. Okay? Saya kata, itulah dia ada 100 gram. Dia kata, saya boleh 100 gram. Nanti tempat tu dia nak bagi pemberat kat saya 500 gram Kak Suzy. Bayangkanlah, saya ada modal yang dari 100 gram ni, saya boleh dapat 500 gram. Nanti emas saya ada 600 gram. Nanti lepas ni saya lebih untung, saya ada emas 600 gram. Tuan-puan, dia nampak kiraan pertambahan tambah pemberat 600 gram tu sahaja. Hanya bermodalkan emas 100 gram. Dia tak sedar ni kos upah ni. Silat bulan kos upah ni 100 gram dia yang asal dia tak berjaya dapat balik. 500 gram tambahan pemberat dia tu pun tak dapat balik. Dan siapa yang buat overlap ni sakit kepala tak hari-hari? Sakit kepala tak bila harga turun? Ni saya harga turun ni saya tak ada dah pergi Arahnu lagi kan. Jadi saya tak nampak macam mana suasana Arahnu. Dulu harga tengah naik, sembang kencang semua geng-geng overlap ni. Okay? Jadi tuan-puan, saya minta maaf saya sebut direct geng overlap. Saya minta maaf. Okay? Jadi kalau tuan-puan dah terbuat, apa solusi dia? Mesti tuan-puan nak tahu kan? Saya ramai orang call juga saya dah terbuat ni, macam mana? Apa solusi? Kalau saya nak jual balik, saya memang rugi apa semua. Okay? Apa solusi dia? Siapa boleh jawab? Siapa ada idea? Solusi kalau dah terbuat, overlap, berkilo-kilo, saya harap jangan kilo lah. Tolonglah. Kalau kilo macam ni, tuan-tuan tengok 6 bulan 28,000. Bayangkan kalau tuan-tuan buat kat bank. Ini confirm kat bank tuan-tuan. Nama masuk Secretitos. Okay? Dia tak ikut apa yang diajar. Perlu 50 di tangan lebih daripada yang di dalam. Okay? Okay, imagine kalau dia dah boleh offer pemberat 1 kilo, adakah di tangan orang tu ada 1 kilo? Rancak sangat. Ada saya jumpa tak apa, tak ada cukup 50, ada yang dekat emas kat tangan 1 kilo pun. Okay? Jangan risau puan, nanti emas kan 1 tahun harga naik. Tengok ni graf ni. Okay? Dia tak offer sikit-sikit pemberat tu 1 kilo, 500 gram, berkilo-kilo. Okey, kalau kata tersontot sebab nak kata ada pemberat sendiri. Katakanlah betul, dia sekilo. Kat tangan ada sekilo. So, kat tangan ni pergi gadai lagi. Gadai lagi. Tambah lagi gadaian. Jadi, upah ni tambah lagi. Okay? Start dia, katakanlah asas 1 kilo masuk, 1 kilo kat tangan. Dah start ni nak bayar ni. So, yang kat tangan ni, pergi gadai. Cover. Let's see lah dah buat ni. Okay? Kena jual 1 kilo. Dapat balik yang ni. Macam tu. Okay? Ingat tuan-puan, bila dah gadai 1 kilo, tuan-puan bukan fikir untuk bayar kos upah ni sahaja. Asal yang ini, kalau ini, asal dia, kalau sini dah dapat 4,800, jadi jumlah sini dia akan jadi, sini dapat loan 80% kan? Okay. Kat sini kan loan dia akan jadi dapat 48,000. Kalau emas 100 gram.
Kalau emas 1 kilo, dia akan dapat 480,000. Pak, 480,000. Okay, 480,000. Kena bayar. Ni, kena bayar. So, mungkin kiraan dia 480,000 tambah 28,000. 480,000 tambah 28,800. Okay, jadi kos tebus 508,800. So, 1 kilo ada kena jual. Lepas tu tebus ni balik. So, untunglah sikit. Macam tu. Itu kiraan dia. Okay. Kalau tengok logik sini, ya, kalau you ada 1 kilo. Okay. Tapi kenapa yang ramai tu tetap tak ada? Sebab janji-janji mereka, jangan risau harga emas naik. Okay. Bila dah turun macam ni barulah cakap, saya dah cakap hari tu. Kan kena ada emas sendiri. Okay. Jadi sebab itu tuan-puan, kenapa tuan-puan nak sakit kepala? Kenapa tuan-puan nak bayar buta-buta kosong 28,000 ni? Ataupun ni, manalah jumlah. Tuan-puan, simpan emas ni sebenarnya sangat tenang. Sangat happy. Jangan tamak. Jangan buat proses yang bukan-bukan. Kalau 50-50 pun tak jumpa jalan keluar juga. Bila masalah harga turun, gali lubang, tutup lubang. Ya betul. Gali lubang, tutup lubang. 6 bulan ni sakit kepala dah ni. Darah tinggi. Kan? Kalau betul boleh cover kebetulan harga ni, okey. Kita tengok harga public gold, buyback. Buyback 1 kilo 580,858. Yang ni 508. Okey. Mana untung dalam 70,000 lagi. Okey, 70,000. Dirasalah kalau dia sekilo. Kalau tak nak pening kepala, pergi jual sekilo yang ada, tebus. Settlekan ni. Dah dalam tangan ada 1 kilo balik. Tak payah pening kepala. Tapi, kata 50 kan? 50. Kalau ada 500 gram je. Macam mana? Sebab tu, saya kata, jangan buat benda yang bukan-bukan. Arano sepatutnya membantu, bukan membebankan. Conclusion dari saya, Arano ni sepatut happy. Bukannya happy dengan buat overlap. Okay? Kita happy dengan ada emas fizikal. Lepas tu kita happy kita dapat tebus balik emas kita. Dan sebab itu kalau tuan-tuan tengok, kenapa emas saya saiz kecil-kecil. Okay? Saya kecil-kecil. Saya banyak saiz kecil. Saya terus terang saya cakap, saya banyak saiz kecil-kecil. Kenapa? Kerana kalau saya nak pergi arah ni, contohlah saya pergi arah ni, saya kata saya nak duit 8,000. Berapa gram perlu saya gadai? Tuan-puan, 8,000 kerana saya pergi tempat, saya bawa beberapa emas saya. Okay? So saya akan cakap, saya nak duit, nak pakai 8,000 ringgit. Okay, berapa gadai yang saya perlu masuk? Kadang-kadang katakanlah ambil jumlah ni kan. Okay? Jadi, kalau 8,000, nanti tempat pegawai tu akan cakap, oh puan, okay, kalau untuk 8,000, puan gadai macam ni 10, 20, lebih kurang, tak sampai 20 gram ni, kiraan kasar. Okay? Kiraan tepat dia, 4,800. Sekejap. Salah pula formula. Ya, dalam 13, 20. Okay. Kali. Astaghfirullahaladzim. Salah. Sekejap
dalam 17 gram. Dan 17 gram. $17. Lebih kurang. 16 gram lebih. So, nampak? Okeylah, saya kata okeylah. Kalau kata dia kata 16.5 gram. So, saya pun okey, ni 10 gram, ni 1 gram, ni 1 gram. Jadi, saya ambil lagi keping-kepingan 1 gram. Dalam 16 gram betul. Okey? So, senang tak ada kecil-kecil? Sebab tu kalau tuan-puan, kalau nak gadai sampai jumlah 480,000, nasihat saya tak payah gadai tuan-puan. Jangan gadai. Jangan gadai emas tu. Gadai yang emas ni, kalau tuan-puan nak tahu, gadai yang emas ni adalah yang kedua tertinggi selepas kredit kad. Tuan-puan bayangkanlah, tuan-puan bayar 0.8% sebulan. Kali 12 bulan, berapa persen jadi? Total dia 9.6% setahun. Tinggi tuan-puan. Sebenarnya tinggi. Kalau kredit kad, biasa setahun berapa? Ada 18% kan? Okey, ni. Ar-Rahnu adalah pinjaman kedua tertinggi selepas kredit kad. Cuma beza Ar-Rahnu, kita ada emas dicagarkan. Kalau kredit kad, kita tak ada apa-apa duit dicagarkan. Nampak? Okey? Nak tebus pun senang. Ya, betul. Kalau kecil-kecil kan, nak tebus pun senang. Katakanlah, pinjam tadi kan, nak 8,000 kan. Bulan ni kita ada 1,000 dulu pergi bayar. Kalau 1,000 tu tuan pun nak ambil teruk emas yang berbaloi dengan gram pun boleh. Nanti dia akan renew surat. Kalau tuan kata tak apa, saya nak bayar dulu. Mungkin 3 bulan tu saya ambil. Okay, bulan kedua bayar 1,500. Bulan ketiga bayar 1,200. Contoh. Ataupun bulan keempat bayar 500 je. Boleh. Sikit-sikit bayar. Lepas tu kalau tuan nak ambil setiap emas gram kecil-kecil, tak ada masalah. Boleh. Mengapa nak pakai 8,000? Perlu Ar-Rahnu 600 gram. Mengapa nak pakai 8,000 perlu Ar-Rahnu 600 gram? Oh! Kalau nak pakai 8,000, kenapa 600 gram? Kenapa 16 gram? Ini, ikut kiraan ni. Okay, ni dah faham Jadi macam ni. Okay, kita tengok mungkin cik yang masuk ni terlepas pandang Okay, kenapa saya nak pakai 8,000? Lebih kurang 16 gram pakai. Okay? Sebab kiraan kita bukan ikut ada emas ni totally dapat penuh. Tak. Katakanlah harga dekat Ar-Rahnu RM600 segram. Okay? So, kita nak pakai 8,000. Okay, katakanlah kita ambil tadi 16 gram. Mana dakwat ni? Okay, 16 gram. Okay, 16 gram. Kalau tuan gadai dengan harga 600 ni, nampak 16 kali 600. Dapat RM9,600. Nilai marhum dia RM9,600. So, berapa pinjaman? Ingat, pinjaman kita 0.8% daripada jumlah ni. Jadi, kali salah. Pinjaman 80%. Oh, ni agak kena aircon lah dia jadi ni. Dapat 7,680. Sebab tu saya tadi kata 16 gram lebih. Okay. Kalau you gadai 17 gram. Tengok kalau kita gadai 17 gram kat sini 17 gram. 17 kali 600. You akan dapat 10,200. So, loan 80%. You akan dapat 8,160. Okay, nampak? Ini kalau tetap lah. So, biasanya kalau betul you nak pakai 8,000, either. Okay. Ni saya ajar lagi satu teknik betul tak ni kiraan saya? 7, 6, 6, 10, 9, 6, 17, 6.
Okay. So, maksudnya, 96 times 80%. Times 80%. Okey, ini. Kalau tuan-puan rasa, tuan-puan boleh cover lagi RM320, ambil gadai 16 gram je. Ni. Tapi kalau tuan-puan rasa tak ada duit 320, tuan-puan gadai je genap 17, lebih 160. Sikit. Jadi benda ni pun, masa pegawai tu bagi tahu, tuan-puan buat congak sikit kiraan. Sebab tu saya kata bila tuan-puan menggadai, ada ilmu, tuan-puan akan jadi bijak. Sebab ingat kita lagi banyak tuan-puan gadai kat sini, lagi tinggi kos upah. Kos upah lagi tinggi. Tuan-puan kena ingat sini. Ni, lagi banyak jumlah ni, lagi tinggi kos upah. So kalau ni, tuan-puan pilih yang ni, dia akan rendah sikit kos upah. Sebab RM9,600 sahaja. Instead of kiraan sini, RM10,200. Tapi kalau betul tuan-puan kata, tak ada 320 ni, apa semua. Okey. So dapat duit lebih ni buat apa? 160. Tuan-puan boleh top up terus, Tuan-puan boleh terus bayar dekat tuan-puan Arahnu tu, RM160 siap-siap kos upah. Maksudnya tuan-puan tak belanja pun. Nanti akan datang, tuan-puan cover balik untuk kos upah ni. Bayar upah terus, betul. Jadi, nampak? Fair. Kalau buat balik 160, dia jadi apa? Pergi jeli. Jadi, tuan-puan kata, saya nak bayar ni terus lah. Boleh. Tak ada masalah. Jadi resit. Ya, betul. Masuk dalam kiraan kita. 160 lah lebih tadi kan? Ni. Sebab tuan-puan nak pakai 8,000. Sebab tu tuan-puan, bila ada duit, hati-hati. Jangan terbelanja. Terboros. Terbeli. Banyak Okay, tuan-puan, dah 1.5 dah. Okay, dah Zuhur dah. Okay, jadi tuan-puan, inilah sedikit ilmu tentang Ar-Rahnu. Saya harap tuan-puan, mana-mana yang ada permasalahan dengan Ar-Rahnu, kalau boleh, settlekan barang tuan-puan dari Ar-Rahnu, keluarkan. Kalau boleh, jangan membebankan tuan-puan dengan kos-kos upah yang tinggi tu. Kalau tuan-puan nak buat Ar-Rahnu, decision buat Ar-Rahnu, tuan-puan kena tengok bulanan ni semua tuan-puan boleh cover atau tidak. Sebab saya tak boleh nak cakap tuan-puan limit kena gadai 100 gram je, 200 gram ke atau 50 gram. Tak boleh. Sebab lain orang, lain keperluan dia. Lain orang. Cuma kalau tanya saya, nasihat saya, kalau jumlah tu kecil, bawah daripada 50,000 ke, dengan kemampuan tuan-puan, okay, kalau boleh, kecilkan. Supaya tuan-puan senang untuk tebus. Jadi, bagaimana proses yang untuk tebus tu tadi? Proses untuk tebus tu tadi, tuan-puan kena tengok jumlah kiraan bulanan. Okay, contohlah saya ambil ini. Tuan-puan nak gadai tadi, katakanlah tuan-puan ambil ini. 8,600 ni. 8,160. Ini tuan-puan ambil kiraan kurang lebih bahagi 6. Okay, bahagi 6. 8,160 bahagi 6. Jadi bulanan tuan-puan akan bayar RM. Ya Allah, dakwat ni. Memang betul lah aircon ni menyedut dakwat saya. 1,360. Tuan-puan mampu atau tidak 1,360 ni? Okay, 1,360. Kos upah kita berapa? Okay, kos upah kalau ambil yang ni, kos upah 0.8% kali 10,200. Jadi, RM81.60 kali 6 bulan. Okay, dia akan jadi RM489.60. So, kalau yang ini, tuan-puan tambah ni. 1,360 kena tambah 1 bulan. Jadi, jumlah bulanan tuan-puan kena bayar adalah 1,360 tambah RM81.60. Kurang lebih RM1,441.60 setiap bulan tuan-puan kena ada. Kalau tuan-puan rasa tak ada ni,
buat kiraan balik macam mana tuan-puan nak cover. Sebab kita tak nak nanti harga emas merugikan, membebankan tuan-puan ni nanti. Dan satu lagi, kalau tuan-puan nak menggadai ni, biasanya ambillah limit paling maksimum kalau boleh 2 tahun je. 2 tahun je. Setahun ke 2 tahun. Kalau dapat 6 bulan tebus lagi bagus. Okay? 1 tahun tu maksimum sebenarnya. Tapi okey lah, kadang-kadang kita tengok dengan harga emas, masih lagi tuan-puan mungkin ada barang kemas yang tuan-puan sayang ke benda kan. Okey, 2 tahun je at least. Okay? Kalau tak nanti beban dekat, bayangkanlah kos upah ni, 489 untuk 6 bulan. Kalau 2 tahun dah jadi 2,000 kan. 489, 60 sen kali 4. Jadi 1,958 kalau 2 tahun. Mana tuan-puan 1,900. Pinjam 10,000 je. Pinjam 8,000 je. Nampak? Pro and con dia lah. Jadi sebab itu, tuan-puan kena tengok tuan-puan punya kemampuan diri juga. Ingat, gadaian ni dia boleh menghappykan kita sebenarnya. Bukannya membebankan. Kadang-kadang kita ni yang menggadai sedikit ni pun dah tension, dah stres sebab ingat Ar-Rahnu hutang. Ar-Rahnu ni hutang tuan-puan bukan duit untuk joli, duit turun dari langit. Tak. Ar-Rahnu ni hutang. Emas di Ar-Rahnu tak bekerja untuk kita. Tolonglah tuan-puan, tolonglah faham dia ni. Ada orang cakap, buat apa simpan emas ini banyak-banyak dekat rumah atau you simpan dekat safety box. Sedangkan kalau you letak emas ni dekat Ar-Rahnu, Ar-Rahnu boleh bekerja, emas ni boleh bekerja untuk you bagi keuntungan. Jangan tergoda dengan ayat macam tu tuan-puan. Tolonglah. Kiraan dia kena faham. Ingat, letak dekat Ar-Rahnu, tang mana dia bekerja. Okay? Tuan-puan elok-elok ada aset, jadi hilang aset tuan-puan. Okay? Sebab tu tuan-puan, jangan tersalah langkah. Elok-elok kita ada aset untuk masa depan, hilang aset kita. Elok-elok kita dah ada emas sesuai untuk kita pergi haji ke, umrah ke, atau bina rumah ke, kerana tamak, hilang emas tuan-puan. Jadi tuan-puan, jangan sebarangan buat Ar-Rahnu kalau tak ada sebab. Kalau sebab saja-saja, saya rasa nak cubalah emas ni bekerja untuk saya nak tiap-tiap bulan. Ini apatah lagi kalau tuan-puan bagi emas tuan-puan, yang kata sewa emas tu dapat duit bulan-bulan. Tolonglah tuan-puan, itu jangan buat juga. Pegang je lamai tuan-puan sendiri, macam saya selalu cakap. Emas ni tuan-puan, kalau tuan-puan simpan, emas ni tak gigit pun tuan-puan. Saya simpan ni, saya je gigit emas ni. Bukan emas ni gigit saya. Jari kita, muka kita, badan kita, emas tak gigit pun. Tapi selalu orang terpengaruh dengan emas ni kalau kita simpan je, dia tidak bekerja untuk kita. Dia tak boleh memberi duit untuk kita. Jom kita gadai emas, buat konsep overlap, nanti duit tu bekerja, untung you ambil duit. Ataupun jom mai sini, bagi saya emas ni. You saya sewakan emas you, nanti every month saya bagi duit. Cukup 6 bulan, cukup setahun you dapat balik emas you. Tuan-puan, ingat kita ni aset kita, nak beli hak sekeping ni pun lah. Ikat pinggang, puas puasa semua kan. Nak ke dapat satu-satu aset. Jangan sesekali kita senang-senang bagi aset kita ni dekat orang ketiga kerana kita ada rasa sifat tamak. Tamak yang bagaimana? Tamak yang rasa emas ni boleh bekerja untuk kita. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak kerja, diri kita ni pergi bekerja. Angkat cangkul ke, tekan-tekan komputer ke, bercakap live ke, jual tudung ke apa. Kita yang bekerja, bukan emas ni. Ada orang pula buat simulasi. Oh, emas ni, you boleh jadi macam saham. Nampak? Saham nanti naik. Dia untung. Okay? Bulan-bulan you boleh ambil. Saya pun tak tahu macam mana cara dia. Okay? Saya pun pening. Kadang orang ni fikir apa? Cara yang pelik-pelik. Kreatif betul. Lepas tu, bila kreatif betul tu, dia pula guna cara menguntungkan dia. Tuan-puan pergi saja balik tuan-puan akan tengok. Menguntungkan dia. Walaupun dia kata, saya ni mengajar untuk tuan-puan untung. Ni sini, mai sini, gini. At the end untung dekat dia. Pergi tengok. Okay? Saya tak nak sebut mana-mana lah. EYM Tengku Profesor Dr. Hasbullah, Masya Allah.
Siapa ni? Oh, Datuk. Okey. Untuk berjaya tiada jalan singkat. Yes. Profesor Dr. Hasbullah. Okey. Hai. Ya Allah, lama saya tak jumpa dia. Okey. Nanti jom kita ngeteh kat KL. Okey. Ini kenalan saya ketika saya buat CMT. Certified Master Trainer. Okey. UYM yang mulia TG Tengku. Profesor Dr. Hasbullah. Wow. Pangkat dia dah makin banyak. Dulu saya kenal dia Datuk je. Apa khabar association yang bagus? Okey, terima kasih Datuk. Okey. Jadi nanti kita set ngeteh Datuk. Okey. Jadi tuan-puan jemput datang office boleh? Okey. Nanti saya kontak. Okey. Jadi tuan-puan, emas ni ingat kelebihan emas adalah untuk kita simpanan masa depan. Tuan-puan ibarat ada emas tadi macam ada aset-aset yang lain. Yang saya cerita tadi ada rumah, ada saham ke benda. Tuan-puan jangan sesekali jual atau gadai tanpa ada keperluan yang sahih. Jangan saja-saja suka-suka sebab emas ni saya nak suruh dia bekerja kat rumah. Okey, jangan. Kalau betul tuan-puan ni nak suruh ada benda bekerja untuk tuan-puan, emas ni daripada tuan-puan bagi ke orang ataupun daripada tuan-puan buat gadaian tu, baik tuan-puan, contohlah tuan-puan ada sekilo emas kan, pergi beli rumah. Sewakan rumah tu. Yes, itu rumah tu bekerja untuk tuan-puan. Sebab tuan-puan boleh sewakan. Jangan sewakan emas. Kenapa saya kata beli rumah dan pergi sewa? Sebab rumah tu atas nama diri tuan-puan. Apa-apa hal, apa-apa kita ada black and white yang menyatakan emas tu hak kita. Tapi kalau tuan-puan pergi sewa, walaupun tuan-puan kata, kita ada kertas perjanjian. Kertas perjanjian itu menyatakan bla 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 bla. Nanti saya akan dapat balik emas saya. Tuan-puan, bila orang dah lari, kertas perjanjian pun tak guna. Tapi rumah, kalau tuan-puan ada duit banyak, tuan-puan ada rumah, tuan-puan pergilah masuk court macam mana pun, tuan-puan boleh dapat balik rumah tu. Sebab itu rumah tuan-puan. Tak ada orang tiba-tiba boleh claim, ini rumah saya. Kecuali tuan-puan pergi gadai dekat bank. Oh iyalah, bank akan claim. Okay? Beli emas setiap bulan untuk menabung. Yes, kena. Alright? Beli emas setiap bulan untuk menabung sikit-sikit. Walaupun orang kata sikit-sikit. Tak apalah, sikit-sikit ikut kemampuan. Kalau gaji tuan-puan RM3,000, saving at least 10%, RM300. Kalau rasa RM300 sikit, saving 20%, RM600. Baki lagi RM2,600. Cukup tak? Untuk hidup, untuk belanja. Itu tak tolak KWSP lagi. Nanti nak tolak lagi sewa rumah. Nak tolak lagi duit kereta. Duit belanja. Sebab tu saya bagi jumlah 10%. Tapi kalau tuan-puan ni gaji RM10,000 sebulan, janganlah pergi simpan RM300. Kecil lah. Malu dengan orang gaji RM3,000. Kalau tuan-puan gaji RM10,000 sebulan, ambil 10%. Berapa? RM1,000. Baki lagi RM9,000. Weh, banyak ni untuk komitmen belanja kan? Jadi, simpanlah lebih. RM3,000 ke, RM4,000 ke, RM5,000 ke. RM5,000 lagi baki untuk belanja. Komitmen ke apa, cukup tak? Kalau cukup, yes. Nampak, secara tak langsung, tuan-puan gaji RM10,000, tuan-puan buat saving RM5,000. RM5,000 belanja cukup tuan-puan, besar tuan-puan. Tuan-puan ada anak 12 orang ke? Okey, yang tu cara perbelanjaan, nanti sesi lain saya boleh sharing. Okey, hari ni kita fokus Arahnu. Kalau saya buka lagi topik, tambah lagi 1 jam. Okey, jadi tuan-puan dah faham tentang Arahnu. Okey, yang master jadikan tabiat yang sihatkan. Ya, betul. Saya kenal Dr. Hasbullah tahun 2023 2023 kita CMT. Saya pun dah lupa kita CMT bila. 2022 rasanya kan, penghujung. Jadi tuan-puan, itulah pentingnya. Bila kita ada ilmu, tuan-puan akan buat satu-satu tindakan dengan lebih bijak. Okay? Kalau nak tanya saya lagi apa-apa berkenaan dengan ilmu Arahnu atau ilmu emas atau cara bagaimana untuk menyimpan emas, boleh hubungi saya. Tengok dekat profil saya. Okay? Ada nombor kontak saya. Alright? Kalau ada 20% setiap bulan buat simpanan emas terbaik. Ya, betul. Sebab tu apa-apa hal you kena tengok you punya saving.
Tengoklah besok kalau saya sempat live, saya live. Sebab pagi saya ada kelas training. Petang saya ada hal juga. Okay, nanti saya tengok. Nanti saya cuba selit lah. Nanti saya umumkan balik untuk saya live. Saya tak boleh nak umumkan sebab kelas saya mungkin habis around 12.30. 12.30. Esok pula Jumaat kan. Mungkin tengoklah sama ada tengah hari atau petang sikit saya live. I agree. Cepat-cepat register dan belajar dulu ilmu emas. Ya, betul lah. Okay. Terima kasih Dr. Hasbullah. Okay, terima kasih juga tuan-puan semua yang mengikuti sesi live saya ni. InsyaAllah nanti video ni saya akan upload dekat YouTube saya. Okay, YouTube saya iaitu Suzy is a channel. Tuan-puan boleh tengok dekat situ untuk perkongsian ilmu-ilmu semestinya berkenaan dengan keuangan dan emas. Memang banyak tentang emas. Arahnu ni pun saya buka banyak-banyak kali dah topik. Tapi kadang-kadang ialah ada orang baru nak belajar, ada orang kes-kes terbaru saya akan kupas, saya akan huraikan. Jadi tuan-puan, jangan tersilap langkah dengan emas. Okay? Pertahankan. Pertahankan emas tuan-puan selagi mana boleh. Jangan suka-suka hati pergi sewa, pergi gadai yang tidak bermanfaat, buat overlap suka-suka hati. Jangan tuan-puan. Pertahankan ia selama mana yang tuan-puan boleh simpan. Kerana ini adalah simpanan masa depan tuan-puan. Jangan fikir untuk kegunaan duit kita sehari, 2 hari, sebulan 2 ni. Jangan. Bukan. Okay? Sehari 2, sebulan 2 ni gunakan duit gaji tuan-puan. Emas ni semua adalah kegunaan kita di masa depan. Ataupun untuk merealisasikan impian-impian yang kita nak. Okay? Jadi tuan-puan, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di sesi live saya akan datang ataupun lihat video-video saya akan datang. InsyaAllah saya akan terus berkongsi ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat untuk tuan-puan semua. Okay? Bye-bye. Jangan lupa kontak saya untuk hubungi saya bantuan dari saya. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Emas ingat Master Suzy. Ya, terima kasih. Sekejap. Saya ada nak screenshot. Okay. Bye-bye semua.